Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ni jom kita tengok apa yang menanti kita di Final Lab. So, bersama kita kuda liar. So, setiap hari ada kerja. Jadi apa yang menunggu kita dekat DeFi pun kita tak tahu. Jom kita tengok sama-sama. Okay, stay tune. Okay, kita dah sampai di Final Lab. Macam biasa ada kerja. Buat apa tu? Saya start pagi. Ha? Temperature dia? Oh. Inilah proses-proses. Ada. So, kita tengok apa kerja lagi yang ada nanti. Okay, stay tune. Din Soya buat kejutan lah. Hai. Assalamualaikum. Salam. Dengar-dengar sini ada nasi kandar pagi ni. Salah, nasi daging air asam. Nasi daging air asam. So that's why saya datang. So, ada berita baik Alhamdulillah hari ni happy birthday to Anep. Semoga banyak umur, murah rezeki. Kau bila masa? Bila masa mesti aku dah lepas jauh dah. Aduh. Ada berita baik untuk Y16 ni. Hari ni ada berita baik, alhamdulillah. Y16 waktu dia apa? Update. dah ada map baru. Hari tu MT-15 India. Kali ni dah ada dah. Exciter 155 atau dalam Malaysia dia panggil Y16 lah. Kira dah ada untuk spesies asal dia. Spesies asal Betul ni? dia ada mapping untuk spesies asal dia. Betul. Dah letak pakai spesies lain. Kalau tidak, pisang. So meter dekat dengan 145. Jadi kita try tengok macam mana. Adakah dia lebih ataupun tak. Tengok macam mana. Jadi joki berat ni. Bawa IP dah berkobar-kobar dah tu. Semoga dipermudah. So ni diorang pun ada kat sini. Ni cerita lain hari. Cerita esoknya video. So nanti kita sambung. Alright, stay tune. Ya.
Ya. Aku baru perasan lah. Ada lah. Baru perasan lah kat Din. Bodoh. Sejak bila jadi budak instant. Aduh. Hai. Janganlah, kasut pinjam, kasut basah. Hei, jadi Kasut pinjam, sejak kasut. bila jadi budak hipster. Kau masa pinjam kasut jiran. Acik. Kasut Apa? basah, mantap. Ya update tu mana tengok sikit. Okey. So sebelum ni dia MT-15 saja. So sekarang ni dia ada dua dah lah. Satu yang bawah tu MT-15 India. Dia bukan warga negara. Sekarang ni dah ada warga negara. jadi kita tengok dia overseas kan. Dia bukan warga negara. IC merah. Isi bukan foreigner. Pasport lagi. Itu pasal dia tak boleh lebih tu. Apa? Kad apa? UN. Aduh. Ada jangan. Main ha. Okay, kita tengok macam mana keadaan dia. Alright, stay tuned.
laju-laju ni. Okay, alhamdulillah selesai sudah tugas kita retune semula. Din. Oh, mantap Nep. Nasi goreng kambing memang mantap. Alhamdulillah. Oh, Alif dia memang ada masalah ini dengan benda ni. Dia ajak gaduh. Oi, malu. Alhamdulillah ini hari Nep successful. Terbaik, terima kasih. Misi Tak ada main tipu-tipu Misi meter 199 Misi 199 berjaya. Speed gain tak ada usik Tak ada usik apa speed gain tak ada main tipu Jadi kita tengok horsepower dia. Bandingkan dengan yang standard Standard gaban mana dia? Okey. Dengan ni. Main Okey. Beza dia Boleh lah Adalah nampak sikit kan. Okey, horsepower yang terhasil adalah sebanyak untuk hari ni 18.99 horsepower, top 11.22 foot pound. Tapi kedek sikit ada kedek sikit. Sikit je. Kedekut sikit. Sikit je. 0.01 lagi dah 19. Tapi top sama lah. So yang 18.94 ni yang pakai IC merah. 1899 ni IC biru Sial. Pakai pasport. Tapi dia berjaya untuk dapatkan dekat meter tu 199. Berjaya, misi berjaya lah. Tanpa usik speed gain Yes. Speed gain tu apa? Nep explain ni. Aku malas nak explain. Kita orang tak faham. Speed gain tu kalau kita naikkan digit dia tu dia jadi meter jadi lagi ringan lah. So kita pakai normal punya speed gain. Normal speed gain daripada Umar. So jejak dekat PM 13,200 so nak claim ke? Jangan. Itu biar bos claim Aduh. Claim tu tak claim. So kita kemas dulu, nanti kita sambung. Okay, jangan lupa tengok TikTok. Follow TikTok Anip Okay, TikTok hujan turun. So Dan Zoya berjumpa dengan fan dia kat situ. So geng Y16 juga. Jadi kita nak sambung ke komen baru kita. Esok video ni keluar esok. So to be continued. Stay tuned. Assalamualaikum.